Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli Kosma yang dapat hadir pada hari ini untuk menyertai Mesyuarat Agung ke-40 pada tahun ini. Sama-samalah kita berdoa agar segala usaha kita diberkati Allah dan kita akan terus bersama-sama memperjuangkan kelestarian Kosma. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Kosma tahun 2025. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberi keberkatan ke atas usaha dalam memperjuangkan kelestarian Kosma seterusnya. Penat berjerijih keringat, bergalas kudrat dan semangat, bergelumang peluh dan penat, alhamdulillah, hasilnya menjadi ubat. Kosma terus teguh, lancar melangkah, mengharungi cabaran saban tahun. Walaupun iklim ekonomi dunia semakin mencabar, berkat ketabahan dan harga pasaran sawit masih lumayan, pendapatan sektor peladangan Kosma agak memeransangkan bagi tahun keuangan 2024. Berbagai dugaan dan cabaran telah Kosma lalui, tapi alhamdulillah Kosma masih tetap teguh dan berada di landasan yang betul. Kosma mengejutkan industri peladangan sawit kerana memperolehi hasil yang paling tinggi pada tahun 2024. Sektor peladangan Kosma pada tahun 2024 telah mencatat keuntungan paling cemerlang sejak pengoperasiannya. Walaupun menghadapi sedikit tekanan selepas peristiwa COVID-19, hasil ketabahan dan kesungguhan serta doa daripada berbagai pihak, Kosma berupaya melangkau kemelut itu. Luas kawasan ladang yang telah matang bagi tahun 2024 ialah 12,083.10 hektar daripada 15,161 hektar keseluruhannya. Alhamdulillah, pengagihan dividen telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail. Sebanyak 7.21 juta ringgit telah diagih pada 29 Mac 2025. Sektor perhotelan dan Ar-Rahnu juga tidak ketinggalan. Sambutan publik sangat menggalakkan. Keuntungan dua sektor aktiviti ini menambah kelonjakan pendapatan Kosma. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39 hingga 41, maknanya, dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Syukur di atas kurniaan Allah itu. Kosma tidak pernah mengabaikan rezeki yang diperolehinya. Tanggungjawab untuk menunaikan zakat bagi tahun berakhir 2024 telah dikeluarkan berjumlah 1.215 juta ringgit. Sebagai komitmen terhadap pemerintah, Kosma telah melunaskan cukai pendapatan berjumlah 20 juta ringgit pada tahun lalu. Sebagai sebuah koperasi, Kosma terus memperkasakan keahlian dan kebajikan kaki tangannya. Dengan keuntungan yang baik, Kosma memberikan dividen dan keuntungan yang lebih tinggi kepada ahli-ahlinya. Di samping itu, Kosma juga memberikan kedudukan yang selesa serta kebajikan kepada kaki tangannya dengan mendirikan rumah-rumah dan kemudahan-kemudahan asas di ladang. Di samping itu, Kosma juga mempunyai tanggungjawab sosial
seperti membantu masyarakat melalui Yayasan Kosma. Sehingga kini, Kosma mempunyai kekuatan anggota seramai 1,476 orang. Tanggungjawab Kosma terhadap anggota dan keluarga mereka tidak pernah diabaikan. Berbagai bentuk bantuan, sumbangan dan derma siswa kepada anak-anak anggota diteruskan dan diperkukuhkan. Cadangan untuk mempertingkatkan berbagai bentuk bantuan dan sumbangan sedang dirancang melalui Yayasan Kosma. Beberapa langkah drastik diambil untuk memantapkan lagi aktiviti Kosma. Di samping itu, Kosma juga berhasrat untuk menjadi ejen perladangan kepada ladang-ladang yang bermasalah di negeri Pahang. Di samping perniagaan yang ada seperti Ar-Rahno dan hotel, Kosma juga akan menerokai bidang baru iaitu menubuhkan stesen minyak. Pada 1 Oktober 2024, Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Iwan Benedict telah merasmikan upacara memecah tanah untuk pembinaan kuartus bagi anggota ladang. Selain itu, projek solar telah berjaya dibina di dalam kawasan ladang Kosma untuk mempertingkatkan kemudahan infrastruktur kediaman dan aktiviti dalam ladang. Projek solar ini telah dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik diesel yang sekian lama telah digunakan di dalam ladang Kosma. Sokongan padu oleh semua pihak, ahli-ahli koperasi, para petugas dari setiap sektor yang tekun dan tidak pernah merungut erti penat telah menyemarakkan perkembangan dan membuahkan hasilnya. Alhamdulillah, berkat kesungguhan dan kejujuran mereka, Allah menambahkan lagi rezeki untuk Kosma. Kerajaan negeri dengan restu ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, telah menganugerahkan tanah untuk ladang tambahan. Tanah seluas 6,574 ekar akan menjadi galakan dan wadah perjuangan Kosma seterusnya. InsyaAllah.